Seorang kanak-kanak dan warga emas terkorban dalam kejadian kepala air di Kampung DANGKUL Imbak, Tongot, kira-kira jam 3 pagi 3 Oktober 2025. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah memaklumkan, banjir berlaku di KG tersebut dipercayai berpunca dari kepala air yang datang dari hulu secara mengejut dan melimpahi kawasan kampung. Dilaporkan bahawa 2 individu telah dihanyutkan oleh arus deras ketika cuba menyeberangi lintasan air yang melimpah di laluan jalan raya. Mangsa pertama merupakan seorang kanak-kanak lelaki, manakala mangsa kedua adalah seorang wanita warga emas. Kedua-dua mangsa berusaha menyelamatkan diri ke kawasan yang lebih tinggi selepas berlaku limpahan air dipercayai berpunca dari kepala air ketika melalui laluan yang telah ditenggelami air. Arus yang deras menyebabkan mereka hilang imbangan dan akhirnya dihanyutkan. Difahamkan, kanak-kanak lelaki tersebut terlepas daripada genggaman ibunya sebelum turut dihanyutkan oleh arus deras. Hasil pencarian awal berjaya menemui mangsa pertama wanita warga emas pada jarak lebih kurang 250 meter dari lokasi dia dilaporkan dihanyutkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan pada jam 3.25 pagi dengan radius pencarian 500 meter dari lokasi mangsa pertama di JUMP Abagi. Mengesan mangsa kedua kanak-kanak lelaki, Komander Operasi melaporkan mangsa kedua dijumpai 200 meter dari mangsa pertama. Sementara itu, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia terlupit memaklumkan hujan lebat dilaporkan berlaku sejak petang 2 Oktober 2025. Akibatnya banjir kilat melanda, namun tiada pemindahan mangsa dijalankan selepas air surut kira-kira jam 12.30 tengah malam.